Korea baja hitam ada. Korang yang nak datang ke Jepun, korang yang nak kolektor yang nak cari barang-barang bundle yang berkualiti, apa sahaja barang, I nak sharekan tempat dia. Kalau nak, komen nak, jom. Okay, kedai ni yang penting sekali, save dulu video ni siap-siap sebelum pergi Jepun ataupun share dekat kawan-kawan yang ada nak pergi Jepun. Kedai ni terletak di kawasan Omori, Tokyo, Seiyu Plaza, S-E-I-Y-U, Seiyu Plaza, dan berada di level nombor 3. Nama kedai ni adalah Off. Nama kedai buku tapi semua benda ada jual. Patung-patung, patung-patung yang korang kolektor. Ni lah tempat korang cari ni. Yang kat Malaysia ni, orang Malaysia marah ni kalau bagi tahu ni. Semua ni adalah second hand. Dia punya ni barang-barang semua ni. Harga taklah murah, cuma dia rare. Barang-barang ni semua adalah barang second hand. Biasa kita tengok bundle kat Malaysia baju, tapi kat sini bundle dia adalah mainan pun bundle, guys. Daripada mainan-mainan ni, guys, ada juga barang-barang elektrik yang bundle. Ni kolektor kereta ni rare ni. Harga tak adalah murah, 3,000 bersamaan dengan RM9. Tapi boleh dengar dan you all boleh nampak benda-benda yang unik. Nampak ni, semua kartun-kartun. Suria baja hitam ada. Jam pun ada di sini. Jam Casio G-Shock. Macam ni, contoh G-Shock ni 9,000 yen bersamaan dengan kurang RM270. 10,000 yen G-Shock sama dengan RM300. Gadget pun ada, Apple ni speaker lama, piano, larat tak larat je dah nak bawa balik. Ni semua barang-barang bundle. Barang Canon, nampak kamera Canon. Gitar pun ada, guys. Banyak lagi, tak larat nak tunjuk semua. Kasut ada, segala benda yang you all nak semua ada di sini bundle. Ni kartun-kartun, ada yang bundle, ada yang baru. Ni game-game. Boleh ramai mata lah, guys, kat sini. Ni semua komik-komik. Baju bundle ada, kasut bundle ada, cawan bundle pun ada. Semua korang masuk, korang tolong mengucap dulu. Takut korang hilang arah, dan mungkin suami yang bawa isteri standby untuk azan. Kalau isteri tak boleh nak keluar, azankan telinga dia supaya dia sedar, oh dia ada dekat Jepun. Takut dia lupa, guys. LV pun ada, guys.